Tetapi dia ambil kontraktor daripada mana untuk sediakan penempatan Rohingya ni? Kontraktor ini daripada Britain dan juga daripada Chinese, menyediakan teknologi untuk. Sebab itu kena kaji. Kalau kita tak kaji, kita jadi bodoh. Jadi saya bertanya dengan warga Aceh, saya bertanya dengan orang Indonesia, kenapa Indonesia dan Aceh menolak mereka ni? Sebelum adanya Pulau Basanchar ni, telah ada pun satu penempatan untuk Rohingya di Indonesia. Kenapa Indonesia tendang mereka keluar? Kerana apabila kerajaan Indonesia telah membina satu kem untuk mereka, mereka tak nak duduk dalam kem tu. Mereka tak nak duduk dalam kem tu, mereka memusnah kem tersebut dan mereka ingin duduk di kota. Sebab itu orang Indonesia halau mereka keluar. Sebab mereka kata ini bukan untuk nak berlindung daripada peperangan, tetapi ingin mengambil kesempatan. Tetapi hari ini orang di Malaysia tak mau baca dengan apa yang berlaku di sekeliling. Sebab tu Datuk Seri Najib sebut, bila sebut tentang negara Asian, bukan Malaysia je negara Asian. Kena faham ayat dia tu. Kenapa semua negara tolak mereka ni? Kerana semua negara telah pun berusaha untuk mendapatkan satu benda yang terbaik untuk mereka, tetapi mereka tidak mahu bersyukur. Adakah ini yang Islam ajar? Bila orang dah bagi satu tuan-tuan tahu tak keluasan pulau ni? Pulau ni bukan kecil. Keluasan pulau ni sama besar dengan Labuan, sama besar dengan Putrajaya. Kenapa orang di Labuan boleh hidup? Kenapa orang di Putrajaya boleh hidup? Tetapi kenapa mereka tak boleh hidup? Mereka memberi surat bahawa ketua Rohingya, kem kat mana tu? Idham Rahmat. Kem yang disediakan dekat Indonesia, di Aceh ada, di mana satu lagi saya lupa nak kena panggil kawan Indonesia. Ada disediakan. Jadi tuan-tuan kena tahu tentang benda ni. Dan bila saya sebut tentang Pulau Basanchar ni tuan-tuan, saya kaitkan dengan Pulau Koh Phanyi. Kenapa saya kaitkan dengan Pulau Koh Phanyi? Mak saya dah pernah pergi ke sana. Kerana Pulau Koh Phanyi ini, kalau tuan-tuan tengok, tak ada seinci pun tanah. Dikelilingi oleh batu. Bukan tak ada seinci, ada lah, tetapi kawasan pantai. Dikelilingi oleh batu. Mereka dihalau oleh Raja Siam pada kurun ke-18 untuk tinggal di pulau tu. Kerana pada ketika itu Raja Siam mengatakan negara Siam adalah untuk orang Siam sahaja. Mereka ini adalah kaum nomad ataupun kaum berpindah randah yang datang asalnya daripada tanah Jawa. Mereka dihalau keluar, duduk di satu pulau. Pulau ni bernama Pulau Koh Phanyi. Kenapa persoalannya mereka boleh hidup sehingga ke hari ini? Pulau dia tak ada tanah tuan-tuan. Dia bina rumah di atas air. Dia tak ada tembok pemecah ombak. Mereka terpaksa tanam bakau di tengah laut untuk elak daripada ombak besar kena kepada mereka. Sehingga ke hari ini, pulau ini menjadi tumpuan penduduk. Tumpuan dunia. Mereka ada padang bola sendiri. Macam mana mereka ada padang bola? Mereka ada padang bola yang dibina di atas air. Dibina di atas air. Sekolah atas air. Rumah atas air. Restoran atas air. Hotel atas air. Yang ada di atas tanah hanyalah masjid dan juga tanah perkuburan dan tempat bercucuk tanam. Sebab itu saya kaitkan dengan Pulau Koh Phanyi. Kerana kenapa orang Islam di sana boleh hidup? Mereka dihalau tanpa sebarang peruntukan. Mereka dihalau tanpa sebarang infra. Tetapi mereka boleh hidup. Tuan-tuan nak kata kat saya kejam, tuan-tuan kena baca banyak. Pulau yang disediakan untuk kaum Rohingya ini, Pulau Basanchar ini, indah. Siap bangunan. Costing bersamaan 850 juta duit Malaysia. Siap dengan helipad ada. Ada helikopter lagi. Apa mereka tak nak pergi duduk? Sebab tak ada kota raya. Sebab mereka nak kena bertani. Mereka nak kena ladang. Mereka nak kena mencari ikan di laut. Saya nak tanya, saya duk sembang dengan geng-geng ustaz ni. Saya nak tanya tuan-tuan,
Mana satu tempat di dunia ni yang tak payah pergi tangkap ikan main duduk atas darat? Tak ada, tuan-tuan. Semua orang di dunia menjadi nelayan untuk bawa balik hasil laut kepada rakyat di negara mereka. Ada tak satu di dunia, tuan-tuan, tak payah beladang tiba-tiba lembu tu ada sendiri. Setiap tempat di dunia mereka beladang untuk menampung makanan untuk rakyat mereka. Ada tak satu tempat di dunia tak perlu bercucuk tanam, tiba-tiba pokok cili naik sendiri, pokok bawang naik sendiri, pokok ubi naik sendiri? Tak ada. Semua bangsa di dunia kena bercucuk tanam untuk menampung rakyat mereka. Tetapi bangsa Rohingya ini tak nak bercucuk tanam, tak nak menjadi peladang, tak nak menjadi nelayan. Mereka nak bantuan masuk ke dalam pulau tersebut. Selain daripada jaminan mereka bahawa pulau ini akan tenggelam, mereka nak bekalan makanan tidak terputus. Mereka ini tidak diiktiraf rakyat oleh mana-mana negara. Mereka meminta bantuan ketenteraan. Mereka meminta pengawal perairan. Mereka tak bersyukur dengan apa yang OIC telah buat kepada mereka. Nampak, tuan-tuan? Sehingga ke hari ini, bermula daripada Disember tahun 2019 sehingga ke hari ini bulan April tahun 2020, tak ada satu orang pun warga Rohingya yang pergi duduk dekat pulau yang telah disediakan kepada mereka. Mereka boleh menjadikan pulau ni sebagai negara mereka, tapi mereka tak mahu pergi duduk. Ada di dalam YouTube apabila dibuatnya dokumentari kenapa mereka tak mahu pergi duduk, mereka kata mereka sanggup kena pukul dengan tentera Bangladesh, mereka sanggup kena jijak, tetapi mereka tidak akan selangkah pun kaki masuk ke pulau tersebut. Tuan-tuan tengok perangai mereka. Sebab itulah kita marah